Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para pendengar setia segmen Sembang Bintang. Dalam episod kali ini, kita berpeluang mengenali seorang pendidik hebat yang telah mengharumkan nama sekolah kita, iaitu Cikgu Hazirah, yang telah mencipta kejayaan cemerlang dalam simposium unit bimbingan dan kaunseling peringkat negeri. Selamat datang ke studio. Assalamualaikum Cikgu Hazirah. Waalaikumsalam Aira. Terima kasih di atas jemputan ini. Cikgu rasa sangat terharu kerana dapat berkongsi sedikit banyak pengalaman lah kepada warga sekolah. Baik, boleh Cikgu kongsikan sedikit tentang pertandingan yang Cikgu sertai baru-baru ini? Boleh Aira. Baik. Penyertaan yang cikgu sertai itu adalah berkaitan dengan simposium. Yang mana simposium ni merupakan salah satu platform guru-guru bimbingan kaunseling untuk berkongsikan tentang amalan baik perkhidmatan yang dilakukan di sekolah. Jadi pada September yang lalu, cikgu telah berpeluang untuk membentangkan amalan baik di SK Taman Pelangi berkaitan dengan amalan baik yang cikgu namakan sebagai Citra. Apa itu Citra? Citra adalah satu amalan baik yang bekerjasama dengan PRS yang mana nak bagi pendedahan kepada murid-murid di sekolah kita tentang apa itu kejayaan STEM. Secara langsung kita dapat mencungkil kemahiran PRS dan juga PRS sendiri sebagai satu medium untuk berkongsi info kepada rakan-rakan mereka tentang kejayaan STEM. Itu satu panduan yang sangat menyentuh hati. Cikgu, pastinya dalam perjalanan ini ada cabaran yang cikgu hadapi. Boleh cikgu kongsikan sedikit? Sudah tentu ada Aira. Cabaran yang cikgu tengok, yang cikgu dapat, yang cikgu lalui adalah bila mana cikgu perlu mencari PRS ataupun murid-murid yang ada kemahiran komunikasi. Yang mana murid-murid tu perlu berani ke depan, perlu pandai bersuara. Jadi kat situ kita perlukan murid-murid yang sebegitu. Tapi alhamdulillah setakat yang bimbingan yang cikgu berikan, murid-murid berani untuk ke depan. Ada motivasi, keyakinan. Jadi perjalanan untuk bahan info kejayaan tu berjalan dengan lancar lah. Pandai tu cikgu. Benar tu cikgu. Cikgu Hazirah, apa pesanan cikgu buat warga pendidik dan juga murid-murid di luar sana yang ingin terus berjaya seperti cikgu? Semua boleh berjaya Aira. Untuk kepada guru-guru sebenarnya kita jangan takut untuk mencuba pengalaman yang baru. Jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Ingatlah apa yang kita buat, apa kerja yang kita buat, apa bimbingan yang kita buat walaupun sedikit tetapi tentunya menjadi sesuatu yang berharga kepada murid-murid kita. Dan untuk murid-murid, cikgu nak pesan supaya jangan takut untuk mencipta kejayaan. Sebab murid-murid kena ingat bahawa diri anda adalah bintang. Jadi jangan takut, jangan malu untuk mencipta kreativiti, mencipta inovasi untuk menghasilkan kejayaan supaya murid-murid cikgu boleh bersinar. Betul tu cikgu. Terima kasih Cikgu Hazirah atas perkongsian yang begitu bermakna dan penuh inspirasi. Semoga kejayaan cikgu menjadi pembakar semangat kepada semua warga SK Perempuan Bukit Kuda untuk terus menggapai bintang. Saya Aira Jasmine mengundur diri dari segmen Sembang Bintang. Teruskan mendengar kisah-kisah inspirasi daripada warga sekolah yang luar biasa. Sembang Bintang menyingkap kehebatan mencipta legasi. Bye. Ini ku temukan bayangmu dalam diam. Bintang berbisik tentang kenangan. Hati ini merindu dalam kesunyian. Kerinduan ini tak tertahan, seperti ombak mencari pantai harapan.